Okey, selamat petang tuan-tuan dan selamat datang kepada podcast kami pada hari ini. Jadi podcast kami pada hari ini bertajuk tentang pasangan Saswi. Jadi bersama saya pada hari ini adalah tetamu yang sangat istimewa yang bernama Encik Syahmi. Sebab sekarang ini pun susah nak dapat apa Encik Syahmi ni sebenarnya sebab schedule dia selalu busy kan. Tapi amat berbanggalah kerana beliau sudi hadir pada petang ini untuk bersama-sama menceritakan tentang kisah cinta beliau. Okay. Jadi Encik Syahmi boleh ceritakan? Okay, saya akan mula dia kisahnya pasal saya punya bekas kekasih lah Okey. Okay, so pada awalnya masa awal kami kenal dulu zaman sekolah, and kami sebenarnya sekelas. Okey. Sekelas. Gang, dia cinta dengan classmate tu dia dah bau-bau dah ending tak baik lah tu. Okey. Ni untuk peringatan kepada semua viewer Okay, sama-sama Encik Syahmi. And mula-mula ingat macam nak rapat biasa. Okey. And tiba-tiba lama-lama tiba-tiba dia macam jadian macam tu. Okey, jadi. Okay, so pada awalnya 2 tahun pertama okey. And then lepas pada habis sekolah tu, masuk yang tahun ketiga. Okey. Time tu untuk sambung pembelajaran lah. Okey. Diploma. So at that time baru dia macam terpisah sikit. Oh, yelah. Masing-masing tempat belajar masing-masing kan? Ya betul. Ya. Saya dekat Ipoh, dia kat Pahang. Okey. Jauh-jauh. Okay. So at that moment mulalah rasa macam ketegangan dia punya bila. Okay. Sebab apa? Sebab dah kurang spend time macam tu lah. Masing-masing ada hal masing-masing kan. Okay, busy. And lepas pada macam nak dekat ujung-ujung tu, okay. Pada mulanya dia bermula pasal kurang spend time. Okay. Sebab time tu cuti tak silap saya. Cuti SEM. Cuti SEM So cuti dia lama, dalam 2 bulan tak silap. Okay. And saya ni jenis yang kalau dia cuti kejap, memang saya ambil peluang untuk kerja. Okay. Kerja ni sebab apa? Adakah sebab nak beli sesuatu untuk partner? Dekat situ sebenarnya. Okay. Saya tengah sanggup bekerja pada hari cuti ya betul. Uish, dahsyat ni. Saya kerja OT time tu. Oh, OT. Sebab nak buat surprise lah. Okay. Green flag guys. Green flag guys. Okay. Dengan dekat situ mulanya macam mula macam okay. Dia pun macam support saya. Tapi saya tak bagi tahu lagi tujuan sebenar saya kerja tu sebab apa. Okay, alright. So lama kelamaan tu bila kerja kurang spend time, saya nampak dia macam dah jadi lain sikit. Berubah. Nampak perubahan dia sikit-sikit. Okay. And ada that one day tu. Sebelum tu saya nak tahu perubahan perangai dia drastik ke tidak? Agak drastik. Agak drastik lah. Lain daripada yang lain ni? Memang lain. Okay. So pada permulaan dia, dia ada beritahu saya. Sebab saya jarang spend time dengan dia. Okay. Dia kata dia macam nak cari kawan. Cari kawan. That's not a good thing, man. That's not a good thing. That's never a good thing. Macam tu lah. Okay. So saya jenis yang macam tak nak terlalu kongkong. Okay. So saya macam okay biar. Tapi ada tak Encik Syahmi bertanya apa itu ada sekadar just friend ke apa ke? Pada mulanya saya cakap tak apa, kawan je. Kawan je? Tapi just know the boundary. Okay. Know the boundary. Saya pula tak sedar hati. Sabar. Dia boleh sampai lagi part tu. Okay, so and saya dengan dia memang kita orang tukar-tukar account social media. Saya pegang account dia pegang account saya. Okay. So tahulah aktiviti macam mana. Okay. And at that moment dia kata okay, dia dah ada kawan. Saya macam okay tak apa lah. Setakat kawan kan. Macam Encik Syahmi anggap tu macam kawan biasa lah. Sekadar macam apa kenal-kenal tanya pasal kerja-kerja gitu je. Ya betul. Sebab macam saya pun ada juga kawan-kawan yang perempuan. Betul. So tapi saya tahu jaga limit. Betul. Saya itu set boundary tu. saya. So macam saya fikir dia pun ada hak lah untuk kawan dengan lelaki. Okay. So lama kelamaan tu saya macam pelik. Kenapa dia macam makin pelik dia punya perangai? Makin pelik tu adakah bermaksud dia reply chat pun dah lambat? Ataupun macam lepas tu bila dia reply pun macam sekadar ala kadar je macam tu. Ya betul. Dia pun jarang
nak update apa-apa, Okay. nak check pun kurang. So that one day Mhm. terdetik lah saya Oh, okay. terdetik Insting seorang lelaki guys. Insting, Insting seorang lelaki. okay. Untuk ni. Hmm. So bila dah tu saya pun macam try lah nak buka dia punya TikTok. Sebab dia kata, dia ada mention time tu dia ada kawan, dia cari kawan tu dekat TikTok. So terdetik lah buka akaun dia untuk scroll. Okay, Encik Syami, apa kita rasa kita berehat dulu seketika sebab kita tak nak cerita ni macam sampai climax terlalu cepat kan? Okay, betul. Jadi kita berehat dulu sebentar. Experts examine every part, feel every detail, taste every flavor. Bold coffee by experts for experts. Masters go for Nescafe Gold. Okay, kembali lagi kita tuan-tuan untuk sambung dengar kisah Encik Syahmi tadi. Tadi sampai dekat mana dia Encik Syahmi? Dekat Kita berhenti. part saya terdetik nak check dia punya. Aha, itu dia. Aha. Okay, sambung-sambung. Di sini pada permulaan dia saya macam terdetik nak check dia punya TikTok kan. Saya buka, saya scroll, cuba cari mana. And then saya terjumpa satu nama ni. Tapi kita tak payah cakap lah yang nama dia dekat situ. Okay. Kita hold Stay lah. anonymous guys. Kita respect guys, kita respect. Kita respect lah. Okay, kita respect privacy. Then saya pun try lah baca. So Baca chat ni, baca chat. saya baca okay, chat dia. Okay. Saya baca chat dia, saya scroll pada atas, pada permulaan. So Macam banyak ah. Chat banyak. juga, Oh, banyak. lepas tu bila saya scroll, sebab kita lelaki kan, Ya, faham. kita faham tu. Kita tahu macam mana cara untuk lucky first move. Nak try benda tu. Ya. Saya nampak yang ex saya ni, dia cari post sedih-sedih. Okay, dia macam apa nak lelaki tu simpati kat dia lah, macam Yes. tu. Okay. Dia tak target dekat lelaki tu. Okay. Macam umum lah, umum. Umum. Okay. Dia saja repost day. And saya nampak daripada chat tu, lelaki tu banyak reply Ush. daripada repost sedih. Okay. So nampak daripada situ saya nampak dia tengah try nak convert. Oh, yelah. tu- Sebab Encik Syahmi pula jauh kan. By the way tu trik-trik Itu Ah. trik-trik lelaki kalau Time nak tu lah try guys, perempuan, dia nak masuk guys, time tu lah. Ish. Ini nama-nama macam acah-acah jadi hero Lah, kepada lelaki-lelaki yang di luar sana, kalau dah tahu perempuan yang anda minat tu dah ada partner, tolonglah please menjauhkan diri Please anda. respect relay orang. Tolong. Please respect other people relationship kacau, tau. Okay. Okay, so saya dah nampak Mhm. dia punya trick dia tu. So tapi saya tak nak terus segar dia. Okay. Saya hold dulu. Nak tunggu dia declare sendiri. Saya Okay. nak dia mengaku. Tapi pada waktu tu Encik Syamil dah tahu lah kan, dia Dah telah ada menaruh hati kepada lelaki lain. Rasanya sebab nampak juga dia macam tengah nak comfort dengan lelaki tu juga. Okay. So Masing-masing main tarik-tarik lah ni. betul. Aish. So saya biar dulu dalam beberapa hari. Mhm. And then check balik. Sebab ada one day tu, biasa kalau kita orang, saya dengan ex saya, Okay. every balik pada kerja, Mhm. kita orang selalu akan call kejap, spend time. Oh yelah kan. Tapi that one day tu, saya nak call, tapi dia ni, Bagi dia alasan ke? Dia cakap dia nak call dengan kawan dia. Oish, kau Aha. dengan kawan. Okay, mula saya tak expect ni saya Lelaki lah, tak macam saya tak expect lelaki tu. Okay. Tapi think positif lah sebab dia Okay. ada kawan rapat dia. Oh. So saya cakap kita tak apalah, gila call dengan kawan dia dulu. Kalau dah habis apa-apa, call balik. Okay. So tunggu. Lama lah, agak-agak berapa jam Encik Syamil tunggu tu? Sampai pagi. Sampai pagi? Sampai Gila. pagi. Kalau saya dah tidur lah. Tunggu sampai pagi. Gila lah Encik Syamil. Esok pagi nak masuk kerja. Wih, Ah. effort guys tu nampaknya, effort. So tunggu sampai pagi. Tak ada call, tak ada chat. Lepas tu saya pun pergi kerja jam biasa. Mhm. Still tak ada chat. Last saya pun saya lah yang chat tu. Okay. So kalau saya tak chat tu, tak ada chat lah Oh saya. iyalah. So lepas kerja tu,
sajalah try buka dia punya TikTok balik kan. Okay. Tengok chat dia dengan lelaki tu. Ternampak lah pula. Nampak apa? Dah tersayang-sayang lah. Lelaki tu dia chat tanya, nak call tak malam ni? Oh. Dia tanya macam tu. Sakit tu guys, sakit tu. Okay. Kita kerja, bayangkan kita kerja penat-penat, balik kerja nak spend time dengan orang yang kita sayang, tiba-tiba dia call dengan orang lain. Apa yang kita rasa? Okay, so dia tanya dulu. Lepas tu ex saya ni kata boleh juga. Okay. Then lelaki tu boleh tanya pula, boyfriend tak call ke? Oh, gila betul lah. Memang tentu saya baca, hati dah panas ni. Wish. Hati panas ni. Jadi selama ni lelaki tu tahulah yang apa ex Encik Syami dulu tengah ada relay dengan Encik Syami. Tahu. Oi. Hati tengah panas. I cannot brain lah, I cannot brain. And then dia kata tak apa, boleh nanti. Boleh Muhammad tu boleh tanya lagi, boyfriend tak marah ke? Oh. Hei, gila tak marah. Lepas tu dia kata tak apa, dah minta izin, Okay. kata kawan-kawan. Lepas tu lama-lama tu macam okay lah, tak apalah, saya masih tunggu lagi untuk dia mengaku sendiri. Okay. Selepas mendengar kisah Encik Syahmi tadi, terbuktilah bahawa lelaki yang baik ni macam mana pun mesti akan kalah juga, akan tumpas juga. Dan lelaki yang baik ni jugalah akan dilihatkan sebagai penjahat dalam cerita cinta itu sendiri. Betul. Jadi saya nak mengucapkan terima kasih kepada Encik Syahmi kerana sudi datang. Okay, sama-sama. Untuk hadir kepada podcast kami ini, sudi meluangkan masa dan menceritakan tentang kisah Encik Syahmi. Saya berbesar hati juga dapat dijemput ke datang podcast ni. Ya. Okay guys, terima kasih. Itu sahaja podcast kami pada petang ini. Sekian, terima kasih.